Pada hari Sabtu yang lalu, saya dan rakan-rakan sekolah telah mengadakan lawatan ke Pusat Jagaan Warga Emas Harmoni. Kami pergi ke sana dengan menaiki bas yang disewa. Aktiviti pertama kami adalah untuk membersihkan pusat jagaan agar ia kelihatan lebih selesa. Kami membahagikan tugas seperti menyapu lantai, mengelap tingkap dan menyusun kerusi di ruang tamu utama. Setelah selesai membersihkan kawasan, kami mula bermain permainan bersama datuk dan nenek di sana. Saya bermain dam dengan seorang datuk yang sangat mahir dan mempunyai semangat yang tinggi. Kemudian, kami duduk berbual dan mendengar kisah hidup Nenek Hatijah yang telah lama tinggal di situ. Nenek Hatijah berkongsi pengalaman dan memberi nasihat yang amat berguna kepada kami. Menjelang waktu petang, kami menjalankan acara kemuncak iaitu memberi hadiah yang telah kami sediakan bersama. Setiap warga emas menerima satu bungkusan hadiah yang berisi barangan keperluan harian dan sedikit snack kegemaran mereka. Tiba masanya untuk kami mengucapkan selamat tinggal kepada datuk dan nenek sebelum pulang ke rumah. Saya berharap dapat kembali lagi untuk melawat mereka pada masa akan datang.